tempat shoot tu ada satu lagi dekat rumah. Kak Bella ada ambil satu rumah lagi untuk talent perempuan. Untuk yang dekat tempat shoot tu boleh duduk dalam 3 ke 4 orang je. So diorang pun pilih-pilih. So Sophie lah ajak. Sophie kata, Mira jom duduk sini jom. Mira tak kisah sebab masa tu Mira fikir Mira belum solat. Lepas tu Mira nak rehatkan badan je. Mira tak kisah duduk dengan siapa, Mira tak kisah. Lepas tu Sophie approach, dia kata jom duduk sekali. Mira pun cakap okey je. Mira share Sophie actually satu bilik tu. Lepas tu tiba-tiba malam tu Fael ada main kat Mira. Dia tanya Mira boleh tak aku nak tidur sini? Mira cakap lah tidur je, Mira tak kisah pun, tidur je lah nak tidur. Lepas tu that's why lah macam mana Mira boleh rapat dengan diorang ni. Dalam bilik tu share Sophie, Mira, Fael. Tapi paling rapat Mira paling rapat dengan Share. Sebab Share ni dia pendiam. Mira tanya soalan kat dia. Mira ingat lagi. Mira tanya macam mana Share biasakan diri borak-borak sekira sepi. Aku cakap apa dengan kau soalan yang sama juga Mira tanya kan. Masa tu Share duduk sebelah Mira ke? Sebelah Mira. Sebab Mira ingat depan Mira ada Kak Bella. Abil ni duk invite sekejap lagi dia kena jet. Siapa dia Abil ni banyak kali dia duk invite. Lepas tu alah macam dah tak ada je. Tudung bercorak yang Mira pakai tu berkenannya. Tudung yang mana? Diara punya ni pun. Oh ni ya, tu tudung Diara. Tapi yang ni kena beli dengan stokis ni. Ni collection stokis, bukan collection daripada HQ. Try tanya stokis. Mira rasa stokis ada lagi kot. Makin kuat pula dah dia gosok depan aku ni. Syarina Marcella ni. Okay, sambung Mira. Okay, lepas tu kita orang on the way nak ke Skinchan tu ada berhenti makan dekat Secret Recipe. Lepas tu makan-makan duduk sebelah Share. Soalan pertama yang Mira tanya, macam mana dia communicate ataupun dia bergaul dengan orang, nak sesuaikan diri lah dengan budak-budak AI ni kan. Sebab dia pendiam. So Mira tanya orang pendiam. Mira nak tengok cara dia buat macam mana. Lepas tu tanya dia. Lepas tu rapat dengan dia. Lepas tu lepas pada duduk sebilik tu lagi rapat. Sebab Mira ingat Mira ada makan dekat macam gazebo lah, makan lunch kat situ. Makan berdua dengan Share. Mira tanya lagi, macam mana nak sesuaikan diri? Sebab Mira rasa Mira bukan ingat takut. Aku pun faham je perasaan dia. Sesuai aku. Sebab Mira jadi takut. Sebab Mira masuk seorang. Faham tak? Mira masuk seorang. Lepas tu all eyes dekat kita. Tu Mira macam mana aku nak adapt lah. Macam mana aku nak bergaul lah. Sebab Mira ni jenis awal-awal tak reti nak bergaul dengan orang. Sumpah tak pandai. Kecuali orang tu datang approach, Mira boleh sembang banyak macam ni. Tapi kalau macam tiba-tiba suruh aku pergi sembang, Mira tak tahu nak sembang apa. Kena ada orang approach. Orang approach Mira okey kan. Lepas tu duduk dengan Share, borak-borak dengan dia. Lepas tu Mira macam, dia okey je. Dia boleh je cakap. Tapi kena kita bercakap dengan dia. So Mira pun klik lah dengan Share masa tu. Tak kisahlah boleh rapat dengan dia. Jaket Decathlon tu Mira beli dekat TikTok Shop ke? Beli dekat Decathlon lah. Mira pergi dekat Decathlon lah beli. Mama Rina, Ami mana? Ami duduk buah ketiak. Ada buah ketiak Mira.